Alright guys, Bursa Malaysia hari ni saja dah naik 35 mata. Alright, so jom kita cerita. Okay guys, kita boleh tengok di platform M Plus Online ni. Alright, nampak kat sini. Okay, bursa kita naik 35 mata, iaitu lebih kurang sebanyak 2%. Okay, 2.3%. So, kita boleh tengoklah dekat sini. Mantap belah petang pun makin naik. Ingatkan naik belah pagi je, tapi kita boleh tengok belah petang makin naik. Alright, dan bukan itu saja, kita boleh tengok keadaan market right, kita boleh tengok dekat sini volume market 4.16 billion. So this is above average lah, agak tinggi berbanding average volume. Kita boleh tengok counter naik 874, counter naik 300 sahaja yang jatuh. Okay, so sangat-sangat baiklah keadaan overall. So kita boleh tengok kat sini top 30. Okay, kita tengok counter top gainers. So kita tengok MPI. Okay, so ni saham-saham mahal lah, tapi kita boleh tengok saham-saham macam Inari. Okay, saham Inari tadi dah naik lebih 15%. Lebih 15% saham Inari dah naik. Guys, sebenarnya masih banyak lagi saham-saham yang dekat bawah yang tengah nak naik sekarang. So guys, saya tak nak sebut lah nama counter, tetapi kalau you guys study, rajin-rajin study, you guys akan jumpalah cater utamanya di counter-counter tab. Okay, so apa nak buat? Kaji, rajin. Baik, insyaAllah ada hasil. So semoga ada manis-manis untuk semua. Baik.